Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Famous sangat dia berlakon drama TV3. Lelaki. Lelaki. Tak ingatlah nama dia. Tapi saya ada save lagi kontak dia. Dia partner dengan Ruainis. Dia pernah partner lah. Ali Aziz lah, Ali Aziz bukan? Bukan Ali Aziz tu, saya minat tu. Sekejap, Ruainis pernah berlakon dengan Bukan Rohainis. Habis tadi kata yang itu. Yang Datuk Wida tolong tu hari tu Azhar yang Azmi. dia Azhar. Kak Azhar. Azhar punya partner. Azhar. Okey, Azhar. Okey, Yang Azhar dia dah dapat. dia jual Dia Okey. pernah berlakon dengan Azhar. Apa nama dia? Oh, Lan Shiro. Tak tahu, nanti saya TikTok dia saya screenshot, saya hantar bagi Haru. Saya tak tahu. Conan Edogawa. Tak tahulah Haru. Dia tua-tua dah juga. Dia taklah muda sangat. Uzumaki Naruto. Tu lain dah tu. Pelik-pelik dah nama dia sebut tu. Oh, Fizo Omar. Bukan, orang lain. Fizo Dia tak Omar. famous sangat. Fizo Omar famous. Kalau yang tak famous Harun Rashid lah kot. Saya tak ingatlah, nanti Aling po. Azhar Azmi punya partner dia berlakon drama TV3. Azhar Azmi. Sebab saya tak tahu dia tu pelakon mula-mula. Lepas Fahrin Ahmad. Tak pastilah. Nanti saya cek balik. Saya cuba lagi boleh? Tak boleh sebab saya tak tahu nama dia. Saya main book je. Faizal Alim. Tapi saya tahu muka dia. Arif Aiman, Shia Nazmi, Tak tahu. Akia Rashid, Tak tahu. Gerak Khas, KL Gangster Underworld. Itu dah mengarut dah turun. Tak lain tak bukan. Aku dah tahu dah siapa. Dah tahu dah. Sama? Mak Sabu. Bukan. Siapa entah nantilah nanti Mek Ling bayar. Oh, dia jadi MC. Berapa Mek Ling bayar dia? Adalah. Takkan nak cerita sini. Aduh, kenapa aku lepaskan peluang? Tak apalah Mek Ling. Sebab nak tunggu. Mek Ling kata Mek Ling buat dekat Sabah nanti ujung tahun, betul? Ya. Nak tunggu tu lama sangat lah Mek Ling. Mek Ling bayar Arul pergi rumah Mek Ling. Mek Ling panggil husband datang. Arul hiburkan korang berdua je lah. Boleh ke? Aku nyanyi kat ruang tamu je. Boleh ke? Itu bukan. Itu jadi apa tu orang cakap, nyamuk untuk kami dua je. Juga dia ni dah tak jumpa. Tapi memang tak dapat Mek Ling. DM tu memang tak dapat Mek Ling. Kalau dapat dah tak. Arul dah check dah memang tak ada. Nanti saya SS ada. Sebab time tu Arul tengah live. Saya ada komen juga. Lepas tu mungkin terlalu view kan tinggi. No. Saya komen satu, orang dah komen 50. Kenapa kat aku tak ada? Saya ada cakap check DM. Tu tak tu lagi. Saya tu lagi komen lagi. Ke akaun takkan nasi kukus. Nasi kukus tahun ni baru kan? Bukan. Wallpaper apa? Arul ada 2 akaun. Satu akaun kita follow, satu akaun tak. Satu akaun tu yang Aling ingat tu sebab time tu Arul tengah aktif akaun tu. Sebab follower time tu berapa lah. Tak semacam ni lah. Tak segah ni lah. Itu time tu kalau time tu Rol tanyakan mulut Mek. Tak ada apalah. Gula. Gula. Bodoh punya wan kan dia. Mek Ling time tu kan masa Mek Ling offer tu Mek Ling nak offer berapa? Masa tu Mek Ling nak offer Arul berapa? Saya pun tak tahu. Saya nak minta quotation time tu berapa. Time tu untuk MC lah, bukan untuk nyanyi. Untuk yang macam Acap buat tu, macam lawak-lawak tu. Nak kelakar. Macam nyanyi sambil kelakar-kelakar lah. Sebab tak ada formal pun buat. Mek Ling mungkin faham. Cina yang lain tu bukan faham garang. Mek Ling tak apalah, memang pasti cakap bahasa Melayu. Aduh, tu Kelantan. Cina Kelantan semua kecik Kelantan.
Habis ni Meling ni Meling balik KL balik bila? Nak balik dah ni. Ai? Saya datang semalam. Hari ni nak balik dah. Lepas settle ni balik lah. Oh, lepas dah tengok dia dah sapu minyak geris tu, dah nampak kilat-kilat sikit, Meling pun macam dah suka-suka balik ah. Mestilah. Meling. Kan Meling kahwin bulan 11 tahun lepas. Bulan 6. Bulan 6 tahun lepas. Dah diisi ke? Belum Arul. Tak power lah. Aduh. Sihat kau kat sini. Tak power member bina badan orang sabar kot. Tak apalah. Meling orang kata belum rezeki. Betul, rezeki tak sampai lagi. Enjoy je dulu. Sabarlah. Kita ni kadang-kadang kita dah mencuba. Kalau belum sampai juga. Betul? Sengit sikit. Dia kena sengit. Yelah, betul lah Meling. Tak apalah Meling. Meling nanti kita salam dekat husband Meling Okey Arul. Cakap kat dia minta maaf sebab itu hari nanti Meling screenshot Meling hantar kat Arul nak tengok. Ya, boleh. Nanti dah hantar tu nanti Arul, kalau Arul kata setuju, bayar je lah. Dah lepas dah. Oh, dah lepas Aduh. Kenapa aku boleh? Tapi memang tak ada Meling. Nanti saya SS. Yelah nanti Meling hantar kat Arul nak tengok, okey? Okey, boleh. Okay, Meling, Arul gerak dulu Meling. Okey, hati-hati, jaga diri. Okey Meling, set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah, set kita mandi lanja. Kita mandi lanja Meling. Okey, bye-bye. Bye-bye Meling. Baru-baru dah kena korang ajar. Salam tak ada apa. Sorry, aku tengah gaduh dengan Osman ni. Apa pasal lagi? Yang kau ambil tahu pasal budak tu buat apa? Tak, dia cakap tadi dia sayang aku dah lama. Dia confess lah tadi. Lepas tu aku cakap lah, kalau betul dah lama, aku lapar man. Lepas tu kau suruh dia belanja makan? Tapi tak ada. Dia suruh viewer pula yang belanja aku. Memanglah dia bukan ada duit pun. Dia banyak duit Rul. Tapi pasal Osman tu kita lupa. Aku dah ada nak tanya soalan ni. Apa dia? Betul ke dia dah berhenti main judi? Siapa? Siapa? Ni apa yang tiba-tiba pasal judi pula ni? Aduh. Siapa? Tak ada. Aku tanya aja betul ke? Kalau betul aku doakan yang baik-baik lah. Tak tahulah Rol. Aduh, dia pun lari macam mana? Kau ni kejap couple, kejap break, kejap couple, kejap break. Tak, situation sekarang. Tak, sabar. Engkau ni sebenarnya Barbie, engkau ni sayang kat dia dah. Kau dah berapa lama couple dengan dia? 2 tahun ada? 3. 3 tahun. Jadi engkau sebenarnya dah boleh menerima baik buruk dia dah pun sebenarnya. Sebab itulah bila break je korang akan bercantum balik. Bila break je bercantum balik. Sebab korang dua dah memang tak boleh lari dah. Korang memang dah sayang satu sama lain dah. Senang-senang kalau kau tak nak dia lari, kau install je mesin kat rumah kau. Kalau nak main paling-paling pun dekat rumah kau. Apa benda ni Rol? Okay, kau cerita apa kau dah cerita tadi? Tak, situation sekarang. Okay. Kau ada tengok yang aku up VTT yang pasal lebam-lebam semua tu? Okay. Itu lebam. Aku tengok. Okay, lepas daripada tu, family aku dah tahu. Okay. Lepas tu, sekarang ni situationnya, dia lari. Family aku nak jumpa dia. Tapi dia lari. So, sampai sekarang lah tak settle. Oh, itu memang Itulah situation sekarang. Kau memang kena pukul lah. Tak, itu kau cakap jujur, itu kau kena pukul ke atau korang ni macam kau ke apa ke, macam jenis yang berikat-ikat ke apa ke, bukan? Yang dah tengok VTT tu faham lah maksudnya apa. Memang kau kena pukul lah. Jangan tanya kat sini Rol. Kau pun dah buka cerita. Kau pun dah cakap. Aku jadi segan. Tak, kau pun dah cakap kau kau dah upload VTT dah pun gambar lebam-lebam. So jangan tanya lagi. Oh, boleh tengok kat situ je. Tapi masalah situation sekarang ni dia lari tu je. Kalau dia tak lari dah settle dah semuanya. Tapi belum settle lah.
Kau try lah, kau settle lah elok-elok. Dia takut, dia tak mau, dia takut. Tak, family kau baru, itu baru pertama kali lah dia buat. Oh, kau pula kaya macam mana? Aku tengok kau hari-hari budak tu nak ini 1,500, 2,500. Tak tahu aku tolong dia. Tapi tu lah. Kau pun satu, kau kaya juga Barbie Mana ada aku kaya? Ni rumah kau ni rumah orang kaya ni. Rumah kawan aku, Rol. Rumah kawan aku. Oh, kau duduk dengan kawan kau? Apa susah-susah pula kau ni? Kenapa? Tak ada apa, duduk sini. Gampang Arul ni, gampang. Kau ingat aku sebab kau nak tanya pasal dia ke? Aduh. Tak ada lah, aku macam yelah, aku bukan nak kata apa. Kau kawan aku, dia pun kawan aku. Oh, dia kawan kau Taklah yelah aku kawan masa aku daripada zaman app sebelah lagi 8 tahun. Masa aku yelah aku Tak, sekarang ni abang jangan lari. Itu cerita pasal Zaid sekarang lari. Sekarang Arul Rashid jangan lari. Kita ada 2 hutang yang belum diselesaikan lagi. Apa lagi Man? Hutang apa Man? Abang dah mencuri hati saya, membuat kasih sayang adik kepada abang. Abang dah curi girlfriend saya, Yo Barbie, Nisa Yang, Mira Blair. Oh, playboy juga Pada melodi, media hiburan, M-Star dan segala star yang ada. Rahsia penyanyi terkenal Arul Rashid di bawah tangan saya sekarang. Man, kan Barbie ni kan Zaid punya Man. Takkan kau terus sakau macam tu je Man. Sekarang dia orang tengah krisis, jadi saya punya. Oh, time tengah krisis kau punya. Malam tu kami karaoke berdua. Dia siap goyang punggung depan saya, Barbie. Siap golek-golek lagi. Saya begitu asyik melihatnya. Oh, kau pergi karaoke berdua, Barbie goyang depan muka kau. Goyang depan muka, depan pinggul dia, depan muka saya. Saya Oh, habis Mira apa cerita Mira? Mira tak nak jumpa. Oh, Mira dah tolak tepi lah. Dah tak nak fikir lah. Fikir juga, tapi Barbie ni sebab dah kenal lama, tu yang dia berani datang. Mira tak pernah jumpa lagi. Barbie sebab memang dah kawan kan. Dah setahun lebih dah. Tapi nak meninggal aku, Rol. Dia kata mula bilik besar. Oi, pergi bilik kecil. Oi. Maksudnya memang betul kau karaoke lah. Karaoke dengan dia. Tapi bukan berdua lah. Ada anak buah aku lah seorang. Yelah tak kisah lah, tapi memang karaoke. Karaoke. Kan aku buat live. Kongsi mic. Tak adalah kongsi, kau gila ke? Aduh. Tapi dia effort, Rol. Dia bawa perfume. Sekejap spray. Sebab aku nak pingsan. Kejap-kejap aku nak pingsan. Okay, gentle. Man, kau bayar ke saya bayar Man? Kalau kau bayar kau memang gentle Man. Dia bayar, Rol. Tapi Rol, dia pakai tiket OKU. Oh, dapat free lah. Dapat potong harga lah. 50% package OKU. Oh, ni dia orang tanya pula Man. Aku nak tanya kau ada rapat dengan seorang budak dengan seorang Mami Asmida ke apa nama entah? Itu kakak angkat. Kakak angkat dia bagi kau minyak Minyak arnab. Kau pakai kau bantai siapa? Kau dah sapu-sapu, dah gosok-gosok kau bantai siapa? InsyaAllah Yo Barbie. Hey! Nanti dah karaoke dah goyang-goyang balik, kepala mesti high kan. Lepas tu Barbie kata tak nak balik lah, nak ikut you. Hey! Kau agak sikit botak babi kau agak sikit. Kau agak sikit Kata couple. Nak marah kenapa? Kata couple. You tak dapat word lah kan? Kan tadi kita gaduh sebab apa? Aku lapang kau buat bodoh kan? Kau cakap sayang dah lama. Tapi kau buat bodoh. Oh, kalau pasal minyak arnab laju je nak hentam aku. Lebih. Osman, maksudnya selama ni kan kau orang pernah lepak bertiga, betul? Kau Barbie dengan Zaid sekali pernah lepak, betul? Masa couple. So maksudnya masa Barbie dengan Zaid, kau pun ada rasa-rasa nak try Barbie lah time tu kan, Mat? Dia duduk meja jauh tau. Lepas tu dia tengok aku macam ni, Rol. Dia kenyek mata daripada jauh. Man, tak baik Man. Awet member Man. Awet member, ini dipanggil tikam belakang. Man. Bagilah aku bawa dengan Barbie jap Man. Turunkan dia kejap.
Abang pun apa nak try lah. Mentang-mentang tengah krisis. Sabarlah, ada banyak lagi nak cibukan, nak terainya. Gila dia, aku dengan dia dah berkawan lama, dah hidak lah aku. Turunkan dia kejap. Walaupun kawan, takkan abang tak mengawal. Aku tengok dia boleh tahan. Takkan tak tukar nafsu. Turunkan. Kejap mana? Kau ingat pagi-pagi pukul 10 pagi nak borak pasal nafsu kau je. Tahulah kat tanda mamak. Lepas tu sekarang macam mana? Settle macam mana tu? Tak settle lah selagi dia lari. Oh, takkan tak dapat jejak dia kat mana, dia pergi mana? Alah, Kau tahu tak dia buat live sekarang macam mana? Oh, dia buat live lagi? Tapi macam gini, dia tutup lah dia punya situation tu. So tak dapat nak detect dia ni kat kedai mana. Tapi kau ni bukan boleh percaya, Barbie. Nanti kau tengok couple balik. Aku tengok kau dah 10 kali dah. Putus couple. Sebelum ni tak sampai family Rol. Ni dah sampai family. Kalau dah sampai family, aku tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak cakap apa lah. Sebab family memang dah tengah marah. Kau cakap je macam gini, nanti kau couple balik. Sebelum ni pun kau cakap macam tu juga. Yelah, tapi sebelum ni family tak tahu. Mungkin sebab family tak tahu boleh rujuk. Dia ni nanti aku rasa dia couple balik. Kau percayalah cakap aku tu. Dia couple balik. Dah lah Rol, lupakanlah Rol pasal tu Rol. Apa yang ada yang tak ada kat orang lain? Okay. Masa mula-mula kau couple dengan Zat, kau dah couple 3 tahun. Okay. Arul jadi wartawan lah. Apa yang membuatkan kau rasa macam dia macam apa yang membuatkan kau suka kat dia dulu masa mula-mula? Yang macam kau boleh dia kelakar. Zat kelakar. Aku kan suka kawan dengan orang kelakar. Okay, lagi. Arul tengah podcast Dah Arul dah boleh? Dah itu je lah. Kau minat yang berbau tak minat? Yang apa? Yang berbau. Yang berbau? Ada yang baru Osman okey? Ya, dia kelakar. Lepas tu dia effort. Dia mandi tau Man. Arul dia mandi. Dia mandi lepas tu dia bawa perfume. Dia maksud kau tahu tak, lelaki boleh berubah sebabkan perempuan. Kalau dia boleh berubah, dia boleh mandi, dia bawa perfume sebab dia nak keluar dengan kau, maksudnya mungkin kau adalah penyebab dia, asbab untuk dia berubah tu. Bermakna dia betul-betul suka aku lah. Mula-mula tu dah okey dah. Bila kau kata dia mandi, dia bawa perfume, pergi karaoke apa semua, effort dia dah nampak kat situ. Lepas je dia borak pasal minyak Arnab tadi, aku rasa baik kau jauhkan diri lah. Kalau dia tak borak pasal minyak Arnab tadi tu mungkin boleh dekatkan diri kau lagi. Tapi lepas dia borak pasal minyak Arnab tu, better jauhkan diri dulu. Betul bahaya Ya, bagi sebab sampai setahu aku sampai 3 botol tu dia ambil. Oi, gila. Dia nak panjang sampai hidung ke babi? Faham. Tak apalah. Aku doakan yang baik-baik je jelas korang dua. Janganlah gaduh-gaduh macam gitu. Amin. Jangan gaduh-gaduh. Kau kena faham Barbie, hubungan yang 3 tahun tu lama-lama nanti kalau kau tahu tak, nak kenal orang baru ni susah. Memang nanti susah. Lama-lama kita akan cari orang yang lama juga. Sebab apa? Orang yang lama kita dah tahu perangai dia macam mana. Ya betul. Jangan gaduh-gaduh, relax lah. Kalau kata boleh kau macam mana Rol? Apa aku? Kau pula macam mana? Kau dengan siapa? Aku macam inilah seorang-seorang. Dengar cerita dah nak kahwin. Dengan siapa? Bila pula aku nak kahwinnya, gila. Bukan Mana pula aku kahwin. Aku ni nasihat aja. Janganlah kau persoalkan aku kenapa tak ada awet ke apa. Aku sebab aku tanya. Yelah akulah kau yang dah ada boyfriend, yang dah ada girlfriend ni, jagalah elok-elok. Tanya Arul, Julia mana? Julia babi dia. Marah sangat ni. Marah sangat. Jangan tanya dah korang. Dia marah sangat. Tak apalah, ikut korang lah. Semoga yang baik-baik ajalah. Amin. Jangan ikut aku dulu. Dah viral. View dah dekat 13k kalau lah. Tup hilang. Dapat buat lagu je sama-sama. Mas minta balik apa semua kan. Jadi jaga-jaga lah. Alah, kalau setakat pasal mesin tu apa susah sangat kau install kat rumah je. Okay, Ron. Okay. Apa-apa kau Roger. Alright, bye-bye.
Okay. Malam ni rumah okay. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa awal bangun? Baru mandi. Belum mandi. Nak keluar apa tu? Dah breakfast? Belum, tak ada orang suap. Apa tadi? Tak ada orang suap. Okay. Ngam pula dah habis raya haji. Aduh. Lepas tu nak keringkan rambut ke? Okay. Lepas tu apa? Ada keluar mana-mana ke? Ada nak keluar ke? Sebab awal belum mandi. Tak ada, saya kan nak dara, mestilah mandi awal. Okay, tak apa. Awak ni lah dulu keringkan rambut saya macam kacau je kan? Okey, nanti kita cakap lagi tau, saya nak keringkan rambut jap. Sabarlah dulu saya cakap macam itu supaya awak akan reply macam tak apa. Saya jawab betul-betul galau Bukan, saya kat toilet, takut awak tak dengar suara saya. Keringkan rambut tu nantilah kan dah pakai yang tu, yang apa tu kat tuala tu. Mana boleh nanti. Nanti rambut rosak. Saya dapat tengok awak ni dengan saya rosak ni. Okey, tak apa. Awak keringkan rambut dulu ya. Kenapa pula? Saya bawa bahaya ke sampai awak boleh rosak? Bukan dia bukan lebih kepada bahaya, lebih kepada kita tak tahu apa jadi kejap lagi lepas dah DC kan. Saya end life, kita tak tahu apa jadi kan. Kita pun tak boleh nak agak benda tu, takut saya stay dalam line awak ke apa ke, benda-benda macam gitu. Tak mungkin lah anak Uin. Anak Uin awak nak stay dalam live saya. Taklah saya. Itulah kan, kita pun tak tahu apa ni kan. Awak ni apa tu? Apa? Yelah, awak keringkanlah rambut dulu ya. Awak okey tak? Saya okey. Saya masih steady. Sebab saya tak tidur lagi. Kenapa awak tak tidur lagi? Saya baru sampai. Saya kan baru sampai daripada kampung. Awak dekat rumah mak awak? Bukan. Dari kampung. Kan saya cakap dari kampung, maksudnya saya dah sampai KL lah. Awak duduk mana? Saya ni ada kat JP ni. Iyalah, kat JP pula. Dia kat KL tadi. Tak, esok baru saya balik KL. Memang duduk KL lah? Yalah. Awak JB kampung duduk KL? Woi, kebetulan esok free pula. Macam mana nak ajak keluar kan? Apa ayat dia mula-mula nak ajak keluar macam mana? Patut. Aduh, yelah saja. Kita tak tahu kadang-kadang pagi-pagi ni otak laju fikir kan. Laju bergerak, laju semua macam-macam nak tanya. Awak apa raya haji macam mana okey? Okey. Baju raya colour apa tahun ni? Saya tak pakai baju raya. Raya haji pakai baju biasa je lah. Lepas tu apa tengok tak korban lembu semua ada? Tak, saya takut. Kenapa awak takut? Takut lembu kejar saya. Awak tak perlu takut. Awak lagi perlu takut kalau saya yang kejar awak. Itulah kalau awak je kejar saya, lembu mesti kejar saya kan? Yelah, kita pun tak ni. Saya macam nampak awak lah itu hari. Nampak kat mana? Dekat kenduri kawan saya. Saya tak lawa orang lah. Saya pun nampak awak. Awak nampak saya? Awak nyanyi. Serius tak? Ya. Dekat kenduri Arif. Apa nama kawan saya tu Pijak. Ya, saya ambil video awak nyanyi.
yang saya pakai spek baju putih. Ku ingin kau jadi milikku, temani dirimu seumur hidup. Ya, saya terasa macam awak nyanyi untuk saya pula time tu. Uish, si awak je tak ya je awak ni. Awak memang awak kat situ lah. Ya. Awak rakam saya. Ya. Alamak, awak dah rakam saya. Awak jangan pakai Jangan baju. apa? Video apa awak rakam? Video awak nyanyi lah. Takkan video. Okey. Taklah, kita tak. Kalau babak rakam ni takut juga kan. Kita bukan tahu. Video apa. Awak nyanyi. Video saya nyanyi. Oh, suara saya okey tak time tu? Sedap. Sebab tu saya ambil video. Oh, panjang ke video tu? Panjang lah juga. Tapi saya pun macam segan juga. Oh, awak tak tegur saya pun. Saya segan lah. Saya ni bukan siapa-siapa nak tegur awak. Awak semua tu famous. Awak tegur lah. Tapi betul juga awak tak tegur. Kalau awak tegur saya time tu, saya akan jadi lembu, saya akan kejar awak. Tapi saya tak pakai baju warna merah. Awak nak kejar saya. Tak apa, kalau kira awak ni nak kira baju, tak kira baju pun kejar je. Tak ada lah. Dirikan diri Oh, dah. tapi memang betul awak lah kat situ. Maksudnya awak kawan dengan Pija lah. Ya, kawan baik saya. Pija kawan baik awak. Ya. Hai, tak pernah dikenalkan aku pula dengan kau ni. Pija kawan baik awak Awak tak nampak saya ke dekat situ? Saya macam nampak macam, yelah saya macam pandang-pandang situ je lah. Saya macam nampak tak nampak je lah. Macam betul ke tak ni dia ni. Lepas tu bila saya layan dengan awak ni, saya macam mana nampak awak. Macam tu je. Maksudnya betul lah awak kisah awak dengan siapa time tu? Saya dengan Kak Ain Chu. Kak Ain Chu. Dengan siapa? Kak Ain. Oh, Ain Chu. Kenapa pula dia dengan Kak Ain pula dah? Kenapa? 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 Tak ada apa. Saya okey. Awak yang itu saya okey je. Oh, Kak Ipa Arul dulu je ke, geng? Tak ada lah. Aduh. Tak, saya dengan dia dah pergi makan dengan dia. Pergi kenduri pija tu, duduk table dengan dia. Nak duduk table dengan orang lain, saya bukan famous. Yelah. Saya tadi mood membuat-buat. Tiba-tiba dah tak ada mood pula dah. Okay, sorry ya. Tak ada lah, okey je lah. Saya okey je, berkawan je. Yelah, awak tanya, saya jawab lah saya dengan siapa. Yelah, berkawan aja. Oh, awak lepas tu ni balik JB esok sorang-sorang lah. Dengan anak saya. Hai, 10 minit lepas baru kata anak dara. Hai, baru hilang ke? Baru hilang. Lupa lah, geng. Yelah, anak tekak, anak mata. Oh, awak single mom lah. Ya, single Berapa mom. orang anaknya? 3, 2 perempuan, 1 jantan. 3 orang? Ya, 2 perempuan, 1 jantan. Kenapa yang lelaki jantan yang perempuan tu tak cakap betina? Anak kucing? Anak kucing. Awak ni di mana sebab anak kucing tak sebab anak kita. Aduh. Anak kucing. Anak kucing. Maksudnya yang betul-betul 2 orang lah. Yang betul seorang je. Oh, berapa umurnya? Saya lahirkan seorang je. Berapa umur yang seorang tu? 8 tahun. Oh, kecil lagi. Besar dah 8 tahun. 8 tahun? Lelaki kecil lagi lah. Tak sampai cecah 12. Yelah, besar lah. Bukan baby lagi dah. Kau tengok geng sama-sama sekarang. Yang kedua baby lagi. Yang kedua tu 2 tahun. Yang kedua 2 tahun. Yang spek macam gini pun boleh cerai geng. Macam mana? Bodohnya lah. Bukan boleh cerai. Saya yang ceraikan dia. Awak
Yelah. Kau bayangkan geng, spek-spek macam gini dia minta cerai. Kalau aku gini, dia suruh berlutut, aku lutut. Menuntut juga, tapi tak boleh dah. Yelah. Kalau saya lah, kalau aku dah dapat, kalau dia suruh sujud, aku sujud. Tak boleh sujud juga dah. Yelah, tak apalah, itu kisah silam kan. Takkan Cuba awak melutut, saya nak tengok. janganlah macam itu, kan tak elok. Tak elok, orang kata tak elok, 2,500 tengok ni. Kan? Tak kejap lagi kita bukan tahu Tata M-Star call Arul tadi betul ke ada sujud depan perempuan. Kita takut ni kan. Dia macam tu. Oh tak apalah. Apa tu apa? Ada plan ke nak kahwin lagi sekali ke? Mestilah ada, betul tak? Ada, tapi belum jumpa lagi yang terbaik. Yelah mestilah kena ada sebab nak uruskan anak ni kadang-kadang seorang-seorang susah. Kalau ada partner. Kalau contohlah nak suami tu nak yang macam mana? Apa ciri-ciri yang dia ada, apa yang awak nak, macam tu. Yang dah khatam Al-Quran. Alhamdulillah, bekas tahfiz lagi. Yang pandai tentang agama. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lagi. Yang boleh bimbing saya dengan anak saya. Faham. Selain tu? Yang rajin kerja. Rajin kerja. Alam saya pun kejap lagi ni. Ni saya tak tidur lagi. Ni pun sebab baru lepas buat kerja. Rehat sekejap, sejam. Lepas tu Saya cakap baru lepas balik kampung. yelah, balik kampung uruskan ada kerja kat sana, ada site. Oh, okey, faham. Saya ada buat kerja, buat ni ada Pak Ali tu nak buat kedai goreng pisang. Jadi saya lawat site kejap buatkan kedai. Oh, okey, faham. Lagi. Ya, itu yang internal lah, yang dalaman, betul tak? Awak yang pandai bimbing semua. Kita nak yang macam daripada segi fizikal. Maksudnya macam dia pandai jaga hati awak ke, dia macam tu. Nak yang itu. Mestilah pandai jaga hati, tak banyak perempuan, pandai ambil hati anak paling penting lah. Yelah, tu dah keluar mari. Keluar dengan aku, bawa anak aku sekali. Kita tengok anak aku sekali, tak suka dengan aku. Okey, lagi selain tu? Awak cakap dalam hati ke tu? Lagi. Macam tu lah. Apa-apa. Itu paling penting, saya tak suka lelaki kedekut. Yalah, ya Allah. Saya tadi awak tahu, saya isi minyak kat area Seremban. Kan saya daripada Segamat, balik KL kan. Singgah area Seremban situ. Kebetulan pula tadi saya punya budi ni ada lagi dalam 80 liter, 90 liter. Saya pun isi lah saya punya kereta 20 liter. Adalah balance 60 ke 70 liter, betul? Ramai-ramai kat area tu saya cakap siapa nak pakai budi saya bagi tahu. Saya habiskan kat situ juga. Baik hatinya awak ni. Dekat situ juga saya cakap, dia orang tanya, tak pakai ke? Saya cakap, pakai, tak apa. Saya cakap, tak ada masalah. Saya bayar tak payah pakai budi, tak apa. Tapi jangan rakyat susah, saya cakap. Saya cakap kat area Seremban tadi, saya cakap, aku bayar, kalau contoh, aku bayar tak pakai budi, tak apa. Rakyat yang kena bayar pakai budi. Biar aku susah, rakyat senang, tak apa. Kat area Seremban. Oh, power awak ni, power. Saya. Saya tak suka. Bukanlah Saya tak suka lelaki yang panas baran. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya ni, nyamuk kalau lalu pun saya bagi makan. Nyamuk lalu sini, biasa orang tepuk, saya siap bagi makan. Dia lalu saya hulur biskut, makan dia. Saya tak sampai hati, saya bukan seorang yang jenis tiba-tiba nak pukul ke apa ke, tak ada. Saya jenis yang kalau tu saya macam gitulah. Alhamdulillah masa sekarang ni tak pernah lagi lah ada haiwan ke apa-apa ke yang saya pijak ke apa, tak ada. Saya cuma bagi tahu je lah. Bukanlah saya nak kata yang saya ada ciri-ciri awak nak tu. Cuma saya bagi tahu daripada side saya je. Macam gitulah. Ya, awak dah habis cakap? Dah. Okay, bila awak nak turun? Saya penat lah berdiri. Apa tahu kenapa dia macam tu je? Saya nak raya rambut. Tak juga, yelah. Awak raya rambut awak elok-elok, okey? Okey. Nanti kalau ada ni kita borak lagi, okey? Okay, bye. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Macam Mak Limah dah. Turunlah.
Okey saya aku. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Nak pergi mana? Saya nak pergi My Town. Buat apa? Buat video. Pandai. Video apa? Dah foto tu siapa pula? Adik. Buat video Panda Ais? Ya. Awak kerja dengan Panda Ais ke? Tak, review. Review Panda Ais? Ya. Can you see my eyes? Eyes love you. Aduh. Pergi awalnya pergi. Ni My Town kan baru buka mall pukul 10. Ya, nak pergi sana pukul 12. Awak siap awal-awal kenapa? Sebab saya nak siap awal saya nak buat TikTok, nak buat video lain dulu. Yelah, faham lah. Besar rumah je, ada tangga. Cakap rumah awak tak tangga, saya rasa rumah awak besar. Yelah, rumah saya besar. Yelah, ada tangga cantik, turunnya, ya Allah, eloknya kejadian pagi-pagi. Aduh, tak lama ni. Kau tunggu je dalam pukul 1 sekejap lagi makeup cair ni. Sorry, makeup kita walaupun lokal. Yelah. Diorang kata awak berlakon. Awak berlakon mana? Taklah. Diorang kata pelakon. Mana ada? Tapi saya macam pernah nampak awak. Dekat Jekyll. Kat Jekyll Ya ke? Sebelah, tapi jauh sikit lah. Awak di depan. Tapi sebelah-sebelah lah. Kenapa awak tak tegur saya lah? Saya introvert lah. Awak seorang-seorang time tu? Ya Allah, kenapa tak tegur? Kalau tegur kan boleh berkawan time tu. Apalah sekarang dah berkawan kan? Lepas balik dia berjekal tu. Balik berjaga kita dah berkawan dah. Aduh, tak nak lebih? Dia macam dah lambat lah tiba-tiba. Awak dah breakfast ke? Belum. Breakfast. Lu kan awak memang tak ambil breakfast. Ambil. Tapi sebab tu lah saya stay awal. Sebabnya saya akan keluar breakfast dulu. Apa? Awak pergi My Town dengan siapa? Dengan kawan-kawan. Ramai lah. Lepas tu buat video balik? Yes. Lepas tu diorang kata awak berlakon cerita apa? Serius. Diorang kata awak berlakon cilik. Kawan saya, takkan awak tak tahu? Yelah, saya lebih kepada nak ambil isi hati awak je. Saya tak nak tahu awak siapa. Saya tak nak ambil tahu pasal kisah silam awak. Itu kan kisah silam. Saya kalau saya suka, saya nak yang sekarang. Kisah silam saya tak nak tahu. Saya tak berlakon lah, saya kerja je. Kerja apa? Office lah, tapi tak berlakon pun. Apa dia kata awak berlakon geng bas sekolah? Sumpah tak? Tapi awak berlakon lah. Dulu lah. Cerita apa? Bagilah satu cerita yang paling famous awak pernah berlakon. Cerita yang popular lah, yang kita tahu. Kunsa. Cuba tanya viewer awak tak Kunsa. Apa punya cerita kau berlakon ni, Dok? Sajat ke pelakon dia? Tak, cerita saja tu Kunsa. Saya macam pernah tengok lah cerita Kunsa ni. Siapa pelakon dia? Azharani, Syari Al-Hadad, Nadia Akila. Lepas tu mostly banyak pelakon budak-budak lah. Sebab cerita Yang Kunsa ni siapa? adik paling last. Siapa pelakonnya? Kita orang ada batch. So first baby, lepas tu second Mikael Noah. Third anak siapa tak, tapi yang paling tua aduh tak ingat lah nama dia. Selain Kunsa. Uncle Boss Mama. Lagi? Calon isteri buat suami. Tu macam pernah dengar. Tu siapa pelakon dia? Jazmi Juma Jazmi Juma. dengan Siti Haris. Tak payah sebut sebab saya memang tak boleh dengar nama tu. Kenapa? Sebab saya kalah dengan dia untuk artis lelaki baru popular. Jadi saya macam bila dengar nama tu saya jadi trauma. Saya tak boleh dengar. Jazmi Juma tu macam saya trauma kan. Jadi Jazmi Juma pelakon dia. Mungkin tahun depan awak pula kalahkan dia. Yelah betul juga tu. Awak kena dengar sebab dia akan jadi sayang-sayang awak juga. Sebab kalau awak nak tahu masa ABBH tu saya memang mengharap saya menang.
Kan saya macam saya duduk sebagai top 5, tiba-tiba bila dia sebut yang pemenangnya adalah dengan start huruf J, saya tu rasa nak ludah je. Tapi tak apalah. Kita dah kalah kan, nak macam mana, rezeki belum sampai. Rezeki belum sampai. Ni awak ni dah nak keluar dah ni. Awak duduk mana? 10.30 keluar duduk Semenyih. Ui, jauhnya sampai ke My Town. Sebenarnya tak ada mall ke? Mana saya tahu dah dia kata kena buat dekat My Town. Maksudnya dia orang Panda Ais dah ada kat sana lah. Nasi baru buka kat sana. Patut esok buat apa? Esok tak buat apa-apa. Jom. Esok maksudnya awak memang hari-hari buat review lah. Tak lah, saya kerja. Awak ada hari ni tak kerja? Hari ni hari Ahad. Ya. Maksudnya Isnin kerja lah. Maksud ikut waktu office. Pukul 9 sampai 6. Isnin saya cuti public, saya ke Bangla. Yelah. Jago. Ya, maksudnya Isnin tu sampai pukul apa kerja? Selalu 9 sampai Isnin public. Yelah. Jom. Faham. Yelah. Waktu tak ada cerita baru Polong tajuk dia. Tahu? Yang dia berdasarkan Mona Fendi punya kisah tu kan? Saya nak tengok tapi tak ada, tak tahu nak panggil siapa. Ya Allahu Akbar, jom. Cerita Polong tu best sebab saya tengok rating kat TikTok semua cakap best. Semua kata 9/10, 10/10, banyak jump scare semua kan. Saya memang suka cerita-cerita hantu yang ada jump scare. Sebab bila contoh hantu tu keluar saya macam mak kau terpocot. Saya kadang-kadang terpegang tangan apa semua. Saya memang gitu. Saya ada PL gitu dia macam tu kan. Narsata tajuk dia. Narsata tak best. Cerita Polong cerita hantu. Milana tu. Milana. Bila? Maksudnya esok memang awak tak ada kerja lah. Esok tak ada. Azdi tengok Polong dia tidur tu. Aku pula tekanan. Azdi memang gila. Esok tak ada kerja. Sebenarnya tu faham betul. Faham. So macam mana? Kenapa? Itu kita kena deal tepi aja, tak biasa lah. Kau ni konten lah. Berkonten. Okay. Lepas tu cerita Paul. Awak kalau contoh movie awak suka cerita yang mana? Macam genre apa? Saya suka horror dengan thriller. Horror dengan thriller. Awak tak tanya saya suka yang mana? Suka apa? Awak. Tak kerja. Ni rumah family lah. Ya. Awak ada kembar Ada? Memang muka sebiji? Tak. Kembar lain lah. Lelaki. Kembar awak lelaki? Bukan perempuan Tak. Yang perempuan tu adik. Bukan kembar yang tu? Tak. Kalau yang tadi tu kembar. Saya? Aduh, ini awak tu kawan-kawan awak datang ambil ke? Dia awak gerak sekali berapa orang, ramai ke? Tak, berdua. Dengan boyfriend kau Taklah, dengan anak manager. Perempuan lah. Tak lelaki. Minta tolong dia bawa. Kau boleh macam manager Panda Ais. Tak,
manager yang handle job shooting. Oh, ada manager. So, minta tolong anak dia. Oh, top 5 BBH pun tak ada manager. Kau ada manager je. Aku sendiri pun tak ada manager. Cari lah manager. Tak nak lah, nak cari awak je. Aduh. Orang ni memang sweet talker. Yelah. Sikit lah. Apa yang berjadi tadi tu? Apa dia? Tak ada apa. Aduh, Jana. Jana, ni akaun yang mana pula? Ini akaun lain kan? Ikut lama kena hack. Oh ya? Lepas tu, tak dapat balik? Tak Tak, try? account tu sekarang dia tengah scam orang. Oh, lepas tu tak ada try dapat kan? Dulu kan ada Abang Cap. Betul Abang Cik tak tolong? Dah, Oh, yelah awak ada Apple kan? Dah tolong dah tapi tak boleh juga. Oh, so ni akaun baru lah? Akaun lama tu 200k kan follower kan? Belum start 150 lebih. Oh, lepas tu hilang? Sayangnya. Ya. Tapi ni grow cepat jugalah 95k dah. Tak, rasa dah nak dekat 2 tahun dah kau ni. Oh, iya ke? Oh, tak selama perkenalan kita lah. Saja try lagi masuk balik. Diorang suka yang macam sweet-sweet macam tu. Diorang suka lah. Nampak? Diorang suka bila try borak-borak masuk sikit. Diorang suka. Seronok diorang dengar. Ni ada yang sambil kerja sambil senyum-senyum lah ni. Biasalah tu hiburan pagi-pagi ni. Kenapa diorang kerja hari ni? Yelah, hari ni kan Ahad, mana ada kerja. Awak cakap diorang kerja tadi. Awak kerja? Awak Ahad? Saya kerja ni je. Kerja. Ya, tapi tak kenapa Jekyll itu tak tegur? Sebab kan saya dah cakap saya introvert. Saya seorang-seorang. Awak waktu tu bertiga berempat. Yelah, apa ni? Arul, memang ni jodoh kau. Apa korang ni bodoh lah. Tak ada lagi yang saya dengan dia. Ini pun seorang juga, saya dah kenal lama dah. Dia ni, Arul, macam pinang dibelah dua. Ya Allah, benda lah. Diorang ni benda lah. Tak ada lah geng. Ni dah macam, saya dah anggap macam ni dah. Dia geng macam adik dah. Sesuai Rul, jangan lepaskan dia. Ya Allah, diorang ni komen apa-apa je kan. Aduh, Yelah, tak apalah. Awak live lah dulu Okay. Bukan itu caranya. Patut bila saya cakap awak live dulu, awak patut cakap, takkan nak gerak dah. Macam tu. Buat macam tak rela nak end live. Takkan nak gerak dah. Tak payahlah, dah tak jadilah. Tadi patutnya. Bukannya sekarang. Tadi masa saya cakap saya nak ni, awak patut cakap, Allah, ya ke? Macam tu. Awak kan baru ajar. Tapi sebab sebelum ni awak tak pernah ajar pun. Awak tak ada benda yang kata kita tak ada pun. Kan lain. Itu pelajaran kedua. Okay. Nanti bila-bila kita borak lagi Jana Alright. Jumpa kat Jekyll elok-elok, okay? Okay. Esok polong. Okay. Bye-bye. Bye. Sekejap lagi kan. Lepas makan ni. Bapak siapa kau cakap tadi? Ada orang. Tak tahu? Kau cakap bapak aku je. Bukan. Tengok gaya macam bapak orang. Bapak orang kau. Aku ni top 5 ABBBH. Tak kenal. Assalamualaikum. Salam. Kat mana tu? Ni tak kenal. Faham. Faham niaga ke? Niaga benda? Kedai makan. Oh, kedai breakfast? Siapa ni? Oh, nasi lemak semua lah. Roti canai. Oh, awak neighbor? Bukan. Mak saudara saya yang menebah. Oh, awak nolong lah. Awak tak sekolah ke? Cuti sekolah kan. Siapa ni tak kenal? Oh, hari Ahad. Tapi kadang-kadang kalau tak sihat tu balik kampung tolong. Ni awak kat kampung lah? Kampung. Rumah kalau bukan kampung kat mana? Muazzam. Tahu tak Muazzam? Oh, Muazzam Pahang. Muazzam Pahang. Ini kat mana? Ni kat Keratong. Oh, sebelah je lah. Macam Siapa ni siapa? Macam famous tapi macam tak. Macam tapi macam tak. Siapa? Oh. Awak kenal ni? Aku try Kanda kenal Kanda? Kenal? Oh. Okay.
Apa yang okey? Cerita cakap je lah cepat. Kita orang excited dengar ni. Oh, okey. Syami? Kenal? Semua kenal? Kenal pula dah. Kimak betul lah. Tak baik. Nanti kena ban saya. Oh, okey. Noah. Tak ingat. Tak kenal kot. Okey dah. Maksudnya aku level-level Noah. Tak adalah teruk sangat pun. Jahat. Okey. Lepas tu kamu ni bila naik sekolah balik? Nanti minggu depan. Minggu depan kita orang naik. Oh, minggu depan naik sekolah balik. Rajinlah kamu. Kalau setiap kali cuti je kamu balik kampung nolong niaga je. Ya, malas nak pergi jalan. Baguslah kamu. Kamu jenis cari duit lah. Lepas tu berapa dapat kalau sehari nolongnya mak su apa? Ambil minggu. Kita orang salah minggu. Seminggu berapa dapat? Ya kadang 30 macam tu lah. Boleh lah. Boleh lah kalau cuti sekolah panjang dapat cuti sekolah 4 minggu dapatlah 120. Follow saya bang, follow saya. Hai, tadi baru sangat kau kata aku tak kenal aku. Tapi saya macam kecam. Macam kecam. Bukan kecam. Oh macam cam saya. Awak okey dalam AI team awak minat siapa? Lelaki. Siapa? Lupa nama lah. Awak tak layan AI team ke? Saya kurang. Kalau yang ada muda famous baru saya tengok. Kanda lah kan, konten Kanda. Kanda kan ada. Itu yang famous yang ni. Saya tengok. saya ni apa nama ni? Saya yang apa nama yang itu? Alah ada, lupalah. Yang apa yang ni? B ke sayang ni? Salah. Gatal ni. Apa yang AI team Rina. Oh Rina awak kenal lah Rina. Ini kan satu tempat yang kita orang. Di satu tempat yang kita orang. Oh ni yang baru masuk Copot kenal? Tempat siapa? Kalau ada gambar mungkin kenal kot. Copot dia baru masuk. Siapa yang tak ingat lah. Oh Copot tak kenal Tak ingat. Ada gambar tak? Tak tengok lah lagi. Alah tak, gambar tak ada. Dia dah dekat AI team 2 tahun tapi macam gitu je tak naik. Ni pun Oh Copot. Okey. Berbalik pada soalan tadi. Kalau AI team lelaki awak kenal siapa? Yang ni. Kalau aku cerita ni gelak semua orang ni. Siapa? Ni. Ya, siapa yang bawa motor hari yang dikejar orang sebab yang dia nak tolong kau. Siapa yang Mak Kodok. Ya. Mak Kodok. Okey, Kanda kenal lah. Okey, Kanda kan ada satu grup kita panggil Kroni tahu kan? Tahu tak? Tahu. Dalam Kroni tu ada siapa je cuba sebut. Alah, dia tanya pula. ada Syami. Okey, Syami. Lagi. Kanda lagi. Anda, okey. Lupa lah. Ingat 2 je. Ingat 2 je? So aku level-level Ryan, level-level Noah, Mal Kodok semua aku level-level dengar je lah. Cok ni apa? Korang berdua adik-beradik ke? Mana ada Sama ke kita? Sama ke bukan kita orang? Nampak je. Oh, kawan. Kita orang kawan. kerja. Oh, yang itu pun kerja dengan mak asuh awak sekali. Kita orang kerja sekali. Baguslah korang ni. Korang baguslah sebab korang tak hayal. Maksudnya tak larut dalam dunia budak-budak muda sekarang Sebab kita orang nak kumpul dia sendiri. Bagusnya. Sorry lah. Abang just nak bertanya. Adik backgroundnya orang yang susah ke? Tak adalah susah. Sederhana. Kita orang sederhana. Sebab ni terang cakap budak-budak sekarang kalau contohlah seminggu 30 diorang takkan nak kerja dik. Tapi awak nak kerja, awak bagus. Tadi abang cakap betul, budak sekarang kalau seminggu RM30 diorang takkan nak kerja dik. Tak, kita orang sebab macam kita orang kalau kita orang tak ada duit, kita nak beli barang kan. Kita orang tak ada duit, kita orang macam susah lah kan. Kita orang sebab tu kita orang cari juga kerja. Walaupun penat macam mana pun kita orang terpaksa. Yelah, sebab tu lah abang cakap awak bagus. Bukan sehari kan? Seminggu. Awak seminggu 30 kan? Seminggu sehari. Sehari 30. Tadi kau kata seminggu. Sehari. Sorry Kalau dah. Ambil minggu tu jadi banyak. Ambil minggu jadi banyak. Cakap lah sehari. Sehari kalau 30 banyak lah tu. 28 orang bagi lagi. Seminggu dah 140. Oh yeah. Tapi still sikit lah sebenarnya. Tak apalah bagi kita orang. Tapi kalau ambil hari-hari 30 tu boleh habis. Tapi saranan abang jangan ambil setiap hari. Ambil minggu betul lah tu. Sebab kalau ambil hari nanti contoh dapat 30. Dengar ni.
Abang masuk terus famous, terus banyak kita orang punya ni view. Tadi kosong je. Tadi Sumpah, kau- sumpah. Sekarang berapa? 31. Abang follow lah saya bang. Saya excited. Maksudnya abang famous ke tak? Famous lah. Thank you. Ni pernah ship dengan ni siapa nama dia? Aku pernah tengok TikTok dia. Dia pasti pernah ship dengan Siapa? Bang jangan mute bang. dia. Tak, abang pernah ship. Abang pernah Abang ship mute dengan kenapa bang? Abang pernah ship dengan Rina. Mute. Abang mute tu. Dia dengan Mana ada mute? Kau yang tak dengar suara aku. Dah. Okay. Sorry. Janganlah marah bang. Ya. Tak budak belakang tu. Yang budak belakang tu tolong simpan dia kejap. Ha? Budak belakang tu tolong simpan dia kejap. Dah dia lari dah. Tak, abang pernah shoot dengan Rina. Ya betul saya pernah nampak bang. Ya, abang pernah shoot dengan Rina. Selain Rina ni kan, dia ada John Line tu. Perempuan tu cantik. Tak tahu siapa nama Oh dia. ni alah. Lupa. Siapa nama ni? Ada Jol. Ini sekejap abang ingat Mimi. Ikut. Bukan lah. Yang ada ya. John Long tu. Yang Yang ada putih. Oh, dia macam orang kaya tu. Atika. Dia mewah. Vibe dia memang mewah. Atika. Ya ikut. Abang tadi dah 95 Tak aslah. Aslah. Ya betul. Abang pernah, kalau nak ikut kat abang pernah Rina, Asla dengan Mimi dengan Atika, 4 orang ni. Abang famous bang saya hari ni. Abang yang ni kan, yang pergi dekat. Bukan dia lah. Kau ni main cakap je. Kau jangan salah orang. Betul lah tu, abang pernah dengan Asla. Abang terlampau famous ni bang. 100 lebih dah abang orang tengok saya bang. Jangan bang, saya malu. Tak pernah orang tengok 100 lebih. Thank you bagi gift. Bang janganlah gelak abang, malu saya. Sekejap dek, abang nak tanya adik ni, adik Tak, ni ke tak buat konten Thank lah. you bagi gift. macam dek, adik ni lain dia pakai handphone apa? 14. iPhone 14. Thank you bagi gift. Orang kaya gila. Kantoi. Tapi bagus lah dek, walaupun awak kaya pakai iPhone 14 tapi awak still kerja juga. Bagus lah tu, bagus. Ramai dah bagi gift kat saya bang. Thank you bagi gift. Nyam. Faham. Thank you. Yelah tak apa. Abang ship dengan siapa? Sekarang Weh, bang, sorry bang, tadi saya tak berapa macam. Tapi saya macam kenal sebab tu macam, macam kenal tapi aku tak tahu bang. Dia pernah ship Thank you dengan bagi gift. Asla. Yelah abang sekarang abang dengan Najla. Oh. Abang, tapi nak cakap apa lupa dah. Dengan kita orang kan. Yalah. Abang dengan Najla tapi abang dengan Najla tapi dalam AIT ada yang abang tak suka. Jangan tak suka bang. Thank you bagi gift. Ya, macam yang contoh yang abang tak suka, macam abang tak suka dalam AIT, abang kurang berkawan macam bukanlah kurang berkawan, macam abang tak suka tengok muka dia Sophie. Kesian dia bang. Kesian. Hidup tak boleh benci orang bang. Dosa. Memang abang tak suka macam Sophie, Nuah, Malkodok, Kanda, Syami semua Kenapa abang bagi tak suka suka. dia bang? Thank you bagi gift. Dah. Aku setengah buat yang tu ya. Dek, ada handphone lagi satu? Ada ke rumah. Tak tu kawan-kawan. Ada handphone lagi satu? Ada. Cuba adik type dekat ada YouTube. Tak, kita orang miskin YouTube. Apa kan? Kita orang miskin. Buka YouTube, type kat situ. Macam YouTube bang. Faham tak? Tak ada YouTube. Takkan YouTube tak ada? Sebab saya tak ada email lagi. Bukan aku buat apa dah? Ya, sumpah. Ya, abang ni AI team. Tak tanya dia budak IT. Kenapa awak tak ada YT? I don't know. YT tak payah email pun. Saya tak tahu abang. Hari tu saya Okey. Tak, kawan awak tu ada handphone, ada YT kan? Weh, kau ada dia ada. Saya tak ada. Okey, suruh dia type jagakan dia. Ha? Suruh dia type jagakan dia. Jagakan dia. Jagakan dia. Jagakan dia, type. Jagakan dia. Lagu ke apa? Lagu. Buka. Sekejap bang.
kan? Ni. Buka. Okay, buka. Dengar. Sedap tak suara budak tu? Abang suara saya pun sedap. Itu kawan abang tu. Dia suruh tengok. Kawan abang suruh korang tambah view. Dengarlah sedap ke tak suara dia. Tak. Eklang. Sabar. Iklan. Nanti awak tengok. Awak komen suara dia sedap tak? Suara kawan abang tu. Okey. Sedap je kalau suara yang okey. Sabuk gerak dulu nak. Macam biasa. Setiap hari mesti ada bunga punya. Mana perempuan ke lelaki? Lelaki, kawan abang yang lelaki tu. Yang perempuan tu dah tak berkawan dah. Yang mana ni? Satu hari nak jawab mesti cari saya. Yang lelaki tu kawan abang. Dia suruh dia masuk live abang ni, dia suruh komen pasal lagu tu sedap ke tak suara Ni dia. bukan abang ke? Entah macam abang. Bukan. Bukan abang ya. Cuba jangan mencari dalam live aku. Okey, adik dengar lagu dia, adik komen sedap ke tak suara dia Okey. Okey je. Apa yang tak okey? Dengar chorus. Chorus punya. Chorus. Siapa? Arul. Ha. Aduh, yang abang tu pula kantoikan pula dah. Oh, abang famous abang tak. Gitulah abang. Ini famous. Memang dia famous. Kita tak kenal kan. Kenapa pula abang tu masuk Arul ke? Kenapa bang? Yelah. Aku baru nak gula-gulakan budak ni, abang tu masuk pula. Oh, abang nak gunakan saya. Hidup perempuan jangan guna-gunakan. Nanti dosa besar tahu tak? Abang tu masuk Arul. Tak apalah, biarlah. Nanti abang lagi famous. Banyak followers abang. Yelah tak lah abang guna. Abang doakan semoga yang adik kena rajin macam gini. Jangan sekarang je rajin. Teruskan kerja. Setiap kali cuti sekolah kerja. Sebab nanti bila adik dah besar, adik akan rajin kerja. Percayalah. Okay. Kerja jangan tinggal tau. Belajar kerja. Kalau kata nak kerja sambil belajar, kerja. Tapi kerja-kerja yang ringan je lah. Macam nak tolong dekat. Jangan kau tiba-tiba kerja 7E ke. Kerja. Udah siapa pula yang lalu. Okay, adik jaga diri. Okay, salam kat semua. Okay, salam kat abang tadi tu. Dia luar kan. Selik abang saya gitu lah. Nak kena lama. Okay, ada lah. Abang pun nak tidur dah ni. Mandi lagi. Sebab rambut dia macam mana? Abang mesti abang tak mandi sebab rambut abang tu. Yelah, tak adalah. Abang gurau je. Abang nak pergi surau kejap. Surau nak buat apa? Bentang sejadah untuk Zohor nanti. Gila rajin. Mesti pahala abang banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Dek. Okay Dek, nanti kita borak lagi. Okay Dek, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah kat mana ni? Farah kat hospital lah, Rul. Sakit ke? Ya, sakit. Sakit apa? Sakit perut. Oi, kalau sakit perut minyak UI je. Tu wah, ini dah tahap serius lah. Appendix kot, appendix. Janganlah cakap. Tu lah takut tu. Tak. Sekejap lagi baru scan. Tak. Kejap lagi baru scan. Hati-hatilah sebab Farah sebab ni kot, sebab rajin sangat bersukan. Sebab Arul tengok kejap sekarang pergi kebun. Ya, betul. Itulah tu. Ni Arul lah. Arul pula kena? Sihat, Arul. Ya, Alhamdulillah. Ni hospital mana? Hospital Putrajaya. Sebelah. Sebelah? Oh, dekat lah. Mainlah datang. Singgah. Tak ada orang ni datang melawat. Malulah Farah. Malu. Kenapa malu? Yelah, tak pernah borak, tak pernah jumpa. Malu takkan nak lawat Ni pula. Boleh melawat tak semestinya. Melawat tak apa yang korang kan? Melawat tak apa. Memanglah takut dah melawat tu, takut dah terlawat rumah mak mertua pula. Terlawat. Aduh, takut terlawat gitu kan. Lain tu. Niat melawat je dulu. Bila admitnya? Dah 3 hari dah.
Oh 3 hari dalam situ tak scan-scan? Semalam Esri rasa ni doktor cuti lah kan. Oh yelah Raya Haji. Raya lama sangat. Ni pun banyak doktor on call kot. Oh, lepas tu bila keluarnya? Itulah kau boleh keluar hari ni. Tapi rasa tak dapat keluar hari ni. Sebab belum scan lagi. Oh, Result tak dapat lagi. sekarang sakit lagi lah. Ada tapi dah kurang. Sebab dah masuk ubat antibiotik tu rasa kurang sikit rasa. Oh lepas tu siapa je yang dah datang melawat tak ada? Adalah, ada family adalah semalam. Oh family dah datang Sebab semalam? waktu melawat tengah hari dengan petang. Oh maksudnya family dah datang semalam lah. Datang dah semalam. Lepas tu ni sekarang ni nak future husband datang? Future husband tak lahir lagi. Oh tak ada lagi. Yelah nak future husband tak nak. Faham. Lepas tu ni makan semua macam mana? Makan 5 kali sehari. Okay. Bukan. Maksudnya dah sakit perut tu tak boleh makan benda keras lah. Tak, makan berlembut je bubur lah. Orang sakit kan. Kapas. Oh, faham. Baru lah tak melawat. Bawa lah KFC je. Pizza Hut je. Sedap juga ni. Aduh, macam Ada mana batu. Taklah. Mandai je korang ada batu. Arul tak boleh bau hospital ni. Arul trauma. Apa? Trauma? Awak trauma? Arul bukan trauma. Arul jadi anxiety kalau bau hospital. Kenapa? Bau-bau hospital? Bau-bau apa? Bau-bau hospital? Bau apa? Hospital kan dia ada macam hospital. kalau kita masuk hospital dia akan ada bau-bau macam bau-bau ubat, bau-bau jadi Arul anxiety. Oh, sampai macam tu sekali Arul. Tak apa, Arul pakai mask. Tutup. Oh, memang kena datang melawat jugalah. Datanglah Arul. Kursi banyak ni. Bawa hospital macam rumah kedua. Yelah. Datanglah Arul. Mana tahu Arul datang Faris sihat. Tak ada orang ni tak semangat ni. Yelah, faham lah. Nak Kalau boleh scan. Kalau yang malam pukul apa? Malam penjaga je, perempuan je boleh. Sebab ni ward pembedahan, ward perempuan. Lelaki tak boleh. Waktu lelaki ada waktu melawat tengah hari petang. Lepas tu ada yang Farah nak apa-apa ke? Macam contoh nak tuala ke? Tuala dah ada. Arul je tak ada. Datanglah Arul. Mana tahu Farah sihat ni nanti hilang terus sakit. Teruk ni Arul. Dah 3 hari dah. Yelah itulah tu. Itu yang kita ni kan. Kita memang kat hospital Putrajaya lah ni. Dekat kan? 5 minit Sebelah Arul je. Datang lah. Itulah tu kan. Aduh hai. Buat apa? Nak makan apa? Buah boleh buah? Buah boleh? Buah Buah apa hati je? je jangan. Buah lain boleh bawa. buah apa? Macam apple. Boleh. Apple, pisang, betik. Durian boleh makan? Durian janganlah. Nanti kan bawa durian satu hospital ni. Faham. Siapa nak tanggung? Yelah kalau Arul ni kan, kalau kita ni orang kata kalau nak datang sekali datang tu teruslah bawa apa yang diperlukan. Jadi apa yang Farah nak selain daripada makanan ke, ada apa-apa kat tu, baju ke apa ke? Baju semua dah ada dah. Baju sejuk je tak ada. Baju sejuk dah kotor dah. Top juk? Oh, baju top juk dah tak ada Ada. Oh, maksudnya hoodie lah, hoodie. Baju hoodie. Semalam dah kena darah. Doktor tu dia tersilap. Bukanlah doktor. Orang praktikal tu kot. Habis darah baju. Dia bukan apa kalau contoh Arul bagi hoodie Arul, nanti kan kalau Farah pulang balik ada bau Farah dah rindu. Tak ada, di bawah hospital. Tak ada bau Farah. Tak ada macam Mesti Arul tak nak dah baju tu. Farah tak ada macam sembur minyak wangi sikit, tak ada Tak bawa. Ada pun apa yang ada je ni. Perfume semua tak bawa. Kalau macam tu tak apa, nak bau natural Farah je, okey je. Tak, Arul datang ke tak? Datanglah Arul. Pak Arul. Nanti masuk scan dah ni. Tak tahu apa jadi dah.
Apa tu, masa apa, masa x-ray tu doktor tak nampak ke macam ada sikit-sikit apa-apa ke, sebab apa ke? Doktor tak bagi jawapan pun. Oh, lepas dia x-ray tak ada bagi jawapan? Dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu dalam pemantauan lagi. Kena duduk dalam ni lagi. Kena admit dulu. Oh, faham. Yelah, memang nak pergi, Arul memang nak pergi kan. Tapi itulah apa, Pakai lemas. bukan dia, Arul boleh je nak pergi, tapi Arul kan baru sampai pada kampung. Jadi tadi Arul lalu daripada highway tu, Arul exit Putrajaya lah. Kan tak singgah. Sabarlah dulu. Arul tengah jalan-jalan, lepas tu nak sampai ke nak ke cyber tu, masuk situ. Tengok situ jalan dah putus. Jalan putus? Ya, daripada cyber ni nak masuk ke Putrajaya tu jalan putus. Macam mana putus? Tak tahulah macam mana tadi. Jadi macam tengok-tengok dah tak boleh lalu. Jadi yang memang tak boleh nak masuk kan Putrajaya tu, macam gitu. Sampai hati Arul. Dah lalu tak nak singgah. Jadi kata nak bawa baju lah, nak bawa hoodie lah, nak bawa durian lah, buah lah. Harapan palsu je. Apa? Wah. Bukan. Sampai hati Arul. Dia macam gini. Farah memang tak boleh jalan langsung? Sekarang boleh lah sikit. Daripada first day tu tak boleh jalan. Oh. Dia orang hantar pakai wheelchair. Kalau Arul ada, Arul boleh bawa kan? Arul boleh bawa. Datanglah Arul. Dia ni lah apa? Apa? Dia macam gini. Okay. Farah nak dengar penjelasan Arul tak? Okay. Arul kan daripada kampung. Arul sampai sini tadi pukul berapa tadi 7. Okey. Lepas tu ngantuk. Arul ngantuk ke? Arul tak tidur lagi daripada semalam. Sini kan kalau berteman boleh duduk sini bertidur. Boleh teman sini. Arul tidur je kat sini. Di sini semua baik-baik. Nanti tanya nak makan apa. Semua dapat. Yelah, tu kan apa. Yelah, apa. Apa Arul? Semalam tak. Hari ni memang tak ada siapa melawan. Family datang semalam. Ini datang semalam je. Hari ni tak datang. Hari ni tak ada orang. Arul kenapa tak nak datang? Cuba sebab. Okay. First sebab Arul sekarang ni tak tidur lagi. Tak dengar. Okay. First sebab sekarang ni Arul tak tidur lagi. Okay. Lepas tu? Okay. So kalau bayangkan kejap lagi tiba-tiba manalah tahu ngantuk kan. Bawa kereta sleep call ke sleep call pula dah, apa nama dia? Tu sleep call malam-malam. Micro sleep ke apa ke kan bahaya untuk Arul, faham tak? Faham. Kan bahaya. At least kalau nak datang melawat pun bagi Arul tidur dulu. Kalau Arul datang sana semata-mata untuk Arul nak tidur sana, tak elok lah pula, tak best pula macam tu kan. Itu siapa nak teman? Sleep dia bahaya. Yelah, sleep bahaya kan. Sleep. Okey, macam tu Arul tidur pagi, petang Arul datang. Petang. Okey. Petang. Janji. Apa tadi? Janji datang petang. Okey, dia macam gini. Arul bagi tu Arul punya tentatif untuk hari ni, boleh? Arul bagi tahu Arul punya plan untuk hari ni. Okey, apa dia? Okey, sekarang ni Arul akan tidur. Okey, jadi Arul akan tidur. Lepas tu pukul 2 Arul dah kena bangun. Pukul 2 bangun, okey. Arul kena pergi Arul kena pergi loyat. Loyat?
Loyak buat apa? Sorry. Pukul 2 tu kena pergi salon dulu. Pergi salon. Okey, bangun. Okey. Tidur pergi salon. Lepas tu Lepas pada salon tu, kena pergi loyat. pergi loyak. Okey. Okay, lepas pergi loyat tu, malam tu ada something. Something? Ada apa? Ada, tak boleh bagi tu kat sini. Oh, dating Bukan. Dia tak boleh bagi tu kat sini, nanti kantoi. Okey, petang tak ada buat apa kan? Petang tu salon dengan loyat. Lah, salon kejap je. Rambut Arul pendek je. 4 minit je. Salon Arul buat ni, relaxing. Relaxing. Rambut Arul dah okey dah. Apa nak relaxing? Okey kan dah teruk ni. Alah, Arul kejap je. Rul singgah kejap je. Tak sampai berapa minit. Sampai hati Arul tak nak tengok kan. Farah, bukan Arul tak nak tengok. Farah, Arul nak tengok. Arul nak dekat tapi. Okey, dengar. Kan Farah kan esok admit lagi, betul? Esok Arul datang. Pukul apa? Hari ni janji. Pukul apa? Kejap, esok hari Isnin. Okey, esok Arul datang. Janji. Tengah hari. Nanti tengah hari tidur. Tengah hari tak? Esok Arul kan baik kerja. Ya, Arul datang esok. Arul banyak alasan lah. Sampai hati. Ya, hari ni tak boleh. Hari ni busy. Esok kalau tiba-tiba kena keluar dah. Arul tak sempat nak tengok Farah. Kalau dah kena keluar dah, kita tengok wayang lah. Oh, ya? Ya ke Arul? Sekejap lagi Arul sibuk. Tak, sekarang ni kan Arul ngantuk. Okey, kalau hospital, salon tu jauh kan? Arul singgahlah hospital dulu. Hospital dengan rumah Arul dekat je. Macam mana? Hospital dengan rumah Arul kan dekat je kan? Salon kan jauh kan? Apa kata Arul datang singgah dulu hospital, lepas tu baru pergi salon, baru pergi loyat. Lepas tu malam pergi mana pun boleh. Okey. Kan. Padai Farah buat Arul tersepit. Ramai salahkan aku kat sini ya. Kenapa? Ramai kata Arul jantan tak guna lah. Arul alasan banyak sangat. Padahal dekat je kan? Bukan, dia sebenarnya sebab konten dia salah. Sebab tadi konten asalnya Arul nak kenakan orang, tapi macam Arul kena balik kan. Jadi dia dah berpusing. Konten tu dah lain kan. Jadi dah pelik lah konten ni. Begitulah kan. Arul. Tapi Farah okey kan? Okey apa? Maksudnya tak adalah sampai tak boleh bergerak. Tapi Farah tak ada macam aspek apa-apa ke? Macam suspek apa-apa ke? Macam tak tahu nak cakap lah. Sebab boleh jadi appendix, boleh jadi food poisoning, boleh jadi bahagian perut lah. Tak tahu lah Arul. Arul datang lah. Kalau Arul datang, rasa semua tu Farah tak rasa dah. Mesti rasa lain. Confirm. Okey, cuba bayangkan ini bayangkan je. Bayangkan contohlah Arul datang. Okay, kalau Arul datang ni, ini merupakan pertama kali kita jumpa lah, betul tak? Kita pernah jumpa tak pernah kan? Dalam mimpi. Tak pernah kan? Okey. Contohlah Arul datang sana. Arul nampak Farah. Tiba-tiba dah gini nampak Farah jatuh cinta. Macam mana? Nampak Farah apa? Jatuh cinta. Jatuh cinta. Lepas tu? Apa nak buat? Apa nak buat? Farah lari-lari lepas tutup muka. Arul ni Arul datang pun belum tentu lagi. Dah cerita pasal jatuh cinta. Yelah, sekarang ni tak dapat nak datang.
dia macam gini. Kadang-kadang macam Arul kesian kat Farah sakit, betul? Farah pun kesian kat Arul, ngantuk ni. Itulah cakap dengan Arul. Arul datang sini, Arul tidur sini. Sini boleh tidur, ada kursi. Selesa kursi dia. Ada buah, ada coklat, semua ada. Ingatkan tidur sebelah. Mana boleh. Tak muat Arul, tak muat. Nanti tak tahu siapa yang sakit. Arul sakit ke Farah yang sakit? Yelah. Bukan takut kalau tidur situ sekarang sampai pukul 5. Sudah dah pukul 5 kan? Risau lain pula. Jadi tak boleh lah hari ni kan. Ya. Lagi satu boleh kali ni? lagi satu Arul segan sebab ward perempuan. Buat perempuan tapi pelawat boleh. Bukan, memanglah boleh tapi kita macam takut ada yang jenis bertudung tiba-tiba Arul masuk nampak dia free hair, tak elok lah. Tak apa, Arul sini boleh tutup langsir. Nampak tak langsir ni kan? Boleh tutup. Boleh tutup pula. Privacy. Ni saja buka sebab dah pagi kan? Boleh pula. Tutup langsir. Yelah, faham. Tapi kan still macam perempuan punya tempat, macam tak sedap. Kalau faham tak? Macam kalau tutup langsir tu kan takut bukan tidur. Habis tu apa? Arul janganlah sampai ke situ. Tadi Bukan. Arul kata ngantuk, nak tidur. Bukan, Arul takut kalau dah tutup langsir tu kan keluar-keluar dah jadi fitting room. Biasa kan kalau langsir macam tu kan, biasa fitting room je yang ada. Tak baiklah Arul ni. Kita bukan tahu kan. Jadi kalau esok mungkin lah boleh esok. Yalah Arul, maju lah. Datang tak apa lah. Kan? Bukan. Okay, faham tak maksudnya? Hari ni kan macam mengejut sangat. Okay, contohlah kalau contoh Arul tak invite ni, ada kau ngajak aku pergi lawat sana? Faham tak? Dia tak nak datang kan? Saja je. Suka main ke hati orang. Bukan, maksudnya kecil hati dia Rod, bukan. Okay, Farah, at least kalau esok pun kan Arul datang juga, betul tak? Kalau esok kan Arul pun datang juga, bukan Arul tak datang. Yelah tu. Esok dah nak keluar dah. Mana ada kan? Kalau esok, okay. Kalau esok keluar, kita keluar. Gimana? Okay, maksudnya okay sekarang ni Farah dah duduk situ berapa hari? Dah 3 hari dah. 3 hari. So makan makanan hospital. Boring lah tak sempat. So nanti kalau contoh dah keluar, Farah nak buat apa? Apa benda pertama yang Farah nak buat kalau keluar je hospital? Sebab dah 4 hari kan? Makan. Makan okey. Dia makan lah. Tapi Arul kena datang dulu. Dah kena datang pula. Datang lah dulu. Yelah esok lah. Esok. Lepas tu kita tengok cerita polong-polong. Okay. Farah. Farah tutup telinga kejap boleh? Tutup telinga kejap. Tutup telinga? Kiri kanan. Sakit. Tak boleh angkat ke? Dia tutup. Tak dengar. Kenapa? Sekejap. Farah mute Arul boleh? Farah mute Arul. Hello. How are you? I'm fine. Where are you from? From Chicago. Where are you from? Chicago, USA. Yeah. Oh, I'm from Malaysia. Nice to meet you. Yeah, wow, World Cup. Oh my gosh, what are you up to? So you gonna watch World Cup? Yeah. Really? Which country do you support? USA? Yeah. I got it. What time is it there? Where are you at? Right? Where are you? Malaysia. Malaysia. What time is it? 11 PM or PM? AM. Oh, it's 10:08 PM. You 8 PM? It's 10 PM. 10 PM in USA? Yeah.
Oh, so what do you do for living? You work or you study? I'm a TV radio host. What? Yeah, I'm on the radio. You And DJ? Radio DJ? Tengah borak duk. you said what? Jangan. You radio DJ? Mm-hmm. Oh, you can you play my song in USA? You have music? I'm a singer in Malaysia. What? Play it for me. Yeah, I'm a top 10 singer in Malaysia, top 10. What? Play it for me. Let me hear. Oh, you want to hear my song? Yeah. Yeah, I will show you. I will show you. Okay. Wait, but it is in Malay. I don't think you understand what. But I think it's okay for you to hear it. Okay. Yeah, this is my song. Yeah, that's me. Yeah, I think I should. This is the part. This is the chorus part. That's how you have so many followers? Yeah, not too much. Only 400K. That's a lot. No, that's not. But I'll follow you back right now. How do you say your name? Arul. Arul? Arul. Arul. Arul, yeah, Arul. Arul. Okay. I'm Yeah. Brianna. Diamond? Brianna. It's not Rihanna? No, not like the singer. It's Okay, boy, we can sing it now. Can you, boy? No, Brianna. So it has a B. It's like Rihanna, but with a B. Ah, so you're a DJ in a host radio in USA. Interesting. Very interesting. Yeah. So I was on the radio today, actually. Oh, you just come home from radio? Yeah. Ah. Yeah. And my phone just died. But yeah, I'm always on the radio. I've been doing it for a long time. I was on Power 106 for a really long time. Oh, it's okay, but your face similar to Rihanna. Little bit. I do not look like Rihanna. No, little bit like Rihanna. Little bit. Little bit. Oh my gosh. Thank you Yeah, for the follows, Tyre. Everybody. Do you have married or I'm not married. No. have a boyfriend? Do you have a boyfriend or a girlfriend? I cannot say it because if I say it right now, my fan will not like me anymore. Why? Your chat won't like you anymore? Yeah, Why not? because you know, right? The fans. So then why are you asking me? So no, I don't think it's a big matter. Do you Thank have you a guys for boyfriend? all the follows. you- Don't forget your daily heart me, please. But for sure you have a boyfriend, right? Who? You. You? You. You? You. You. No, you first. You. No, you first. Yeah, doesn't have anyone. You're in a relationship. No. 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 You're in a relationship. No, Oh, I don't have a chat. girlfriend. I swear to God, I don't have a girlfriend. I swear to God. So you have a wife? No, I'm straight. I'm straight. Did you color your hair red? No, I color my hair. Oh, what color is that? Brown or red? I don't know. I think it hazelnut something. Hazelnut. Yeah. Nice. Welcome in, guys. Follow if you're new. Double tap the screen. Have you ever come to Malaysia? No, I would love to go to Malaysia. Yeah, you should come here. We have so many food. Food? Yeah, our food is very interesting one. So have you ever been to America? The Not States? yet. Very expensive. It is very expensive. Yeah. Hi, Roderick. Chat, snipe it.
So how's life? Is it okay for you? Life is great. Yeah. Yeah. How much salary do you got? How much do you be paid for your host radio? Why are you asking me all these questions? No, I just want to know what the minimum wages for a worker in USA. Oh, I'm a billionaire. Huh? I'm a billionaire. You billionaire? Yeah, I'm very rich. Then why do you play TikTok? Because I think it's fun. You billionaire? Yeah, I get bored. Yeah, make sure to follow me, chat. My goal is to get 20,000 followers. I'm almost there. Okay. If you're a billionaire, then send me $300. Why would I send you 300 bucks? Why would I send you 300? No, I'm just kidding. Oh, okay. Nice to know you. I followed you, okay? Yeah, I already follow you. Okay. Yeah, next time we can talk more. Okay. Bye. Kamu tadi termasuk ke? Tak, saya memang nak invite. Habis akak tengah jogging, tak naklah kacau. Oh, la ilaha illallah. Tiba-tiba kena invite tak? Akak pun macam okey lah, akak accept lah. Sekali hilang. Korang hasam pergi buang kita. Ya. Saya tadi bila je akak accept tu saya terus menuju puncak gemilang cahaya mengisi kita seindah rasa. Udah ni. tak dengar sebab akak silent tadi. Tak. Sekarang kali keluar suara awak pula, mampus aku. Dah lah orang kiri kanan ada, malu. Tak apa. Ni akak dah habis senam ke? Dah. Kita masuk dalam gym tu je sebab takutlah zaman sekarang ni duk hilang-hilang pergi hutan. Yelah, better main kat dalam tak? Oh, faham. Hari ni apa plan? Akak ada plan apa-apa ke? Apa dia? Hari ni ada plan apa-apa ke? Plan hari ni, pagi ni jogging, lepas tu anak swimming kat sini. Mana tahu dekat sana dah. Lepas tu aku buat live lah. Itu je lah kehidupan harian. Ada macam dah tak ada live dah. Boyfriend? Mana ada boyfriend adik oi, tak ada. Akak single mingle. Eliza AF1 Akak AF1 3. Saya F3. AF3 kan, F3 yang menang Abang Zaid. Siapa? Abang Zaid kan menang. Bukan, tu F2. AF3 siapa menang? Abang Zahid AF2. AF3 Mawi. Oh, akak dengan Mawi? Ya. Tapi akak free hair time tu. Google. Akak free hair time tu kan? Apa dia? Time tu akak free hair? Ya, betul. Akak nombor berapa? Akak sampai final tak? Akak nombor 1 terkeluar. Serius tak? Ya. Tapi lepas tu akak banyak berlakon. Akak kurang show tapi akak banyak berlakon. So orang lupa yang akak ni adalah penyanyi. Bapa saya ingat. Saya AF saya layan daripada 1 sampai 9 saya layan. Cik, tapi tanya pula tadi. Saya saja je nak try akak. Saya tahu yang first yang menang Vince. Yang menang first Vince, betul. Okay. Second Abang Zaid. Betul. Ketiga Mawi. Ya. 4 Adam. Salah. Sabar. Ya. Adik nangis sebab air. 4 Mila. Jadi kawan ni. Apa? Mami tadi jadi kawan dengan adik tu lagi. Mila. Ya. Oh, Mila London. Mila, ya. 5. Apa tu? Tak kenal tak abang ni? Isyah selalu tengok live kan. Mesti Isyah kenal abang ni.
Alamak, dia orang salah ni. Okay, FYP abang ni tak lalu lah. Okay, abang ni popular Syah. Cik saja. Abang ni tiktokers. Ni anak akak. Ya, sikit je. Nah, dah di sana. Sikit. Kamu tu tengah Tak nak, mandi. Mami tak ada sana. Jemput. Oh, Mami borak dengan abang lepas ni. tu akak tak ada lagu baru ke apa tak ada? Sekarang dalam proses last hari tu lagu akak 2024 hujung tahun. Tapi maybe salah timing keluar aku hujung tahun. Bulan 12. Patutnya keluar awal tahun 2025 lah kan. Salah timing. Tapi nak buat macam mana sebab lagu tu untuk OST drama. So nak tak nak memang kena keluar juga. And then lagu raya. Lagu raya baru-baru ni. Yelah, ya Allah aku lupa aku ada lagu raya. Dengan Anwar Zain. Bukan, salah. Dengan Zoe. Oh, Zoe Rahman. Oh, Zoe Rahman. Tu Kak. kawan baik akak sejak AF. Sejak lepas AF. Okey, saya nak tanya lagi satu Zoe Kak. Rahman. Okey, kan korang ada yang percaya pada mimpi. Okey, luggage tu sebenarnya ada barang ke kosong? Kosong. Oh, luggage tu kosong lah. Kosong. Oh, maksudnya lepas Tu sebab nanti kan kalau awak ada masa, awak tengok dekat YT yang time akak terkeluar, awak tengok reaction muka akak masa akak ambil bag tu. Sebab akak tanya Abang Aznil, Abang Aznil ni bukan bag saya. Aku blur pula atas tu. Sebab yelah bag tu kosong. So bukan bag akak. Sebab akak first keluar. So akak tak tahu bag tu ada isi ke tak ada ke. Apa benda lah dia orang set up kan. So sebenarnya dalam bag tu kosong. Bag kami semua dekat backstage. Tapi kami dapatlah bag macam tu. Faham. So akak ingatkan buat akak tak terkeluar sebab bag tu kosong. Tak. Kejap. Arul. Jap. Akak end live kejap. Akak live balik. Akak masuk balik dekat awak boleh? Okey. Sebab bateri aku ni mati kejap. Akak sambung balik kejap Alright. Sekejap. Oh, rupanya selama ni kita ditipu. Rupanya luggage tu kosong. Okey. Maksudnya luggage tu kosong. Aku ingatkan dia dah kemaskan barang. Kau faham tak? Maksudnya dia dah kemaskan barang ke apa ke, lepas tu dia masuk dalam beg tu, lepas tu dia terus gerak. Faham tak? Sambung balik. Tukar handphone. Oh, okey. Lepas tu akak lepas daripada keluar AF tu akak dah tak try mana-mana dah? Tak apa? Lepas keluar AF tu akak dah tak try masuk pertandingan mana-mana? Ada. Akak try One in a Million. Tapi tak ingat tu zaman siapa One in a Million. Shilamza. Tak ingat. One in a Million akak try. Sorry. Bukan. Malaysian Idol. Jacqueline Victor. Malaysian Idol tapi akak tak ingat season yang mana. Akak try masuk. Akak dapat sebenarnya tapi akak tak pergi. Takut. Oh, yelah dah. Akak takut. Lepas tu akak ada try One in a Million tu tahun 2024 hujung tahun sebelum akak keluar lagu. Akak ada try. Tapi biasalah dia ada game dia, you tahu kan. Faham kan? One in a Million on that year ada game sikit. So macam kami yang para artis yang gigih pergi ni sebenarnya wayang je. Tahu dah tu, biasalah tu. Kan sedih lah, malas lah. Gigih tau pergi Kuantan hari tu. Sebab akak ada show dekat Sarawak masa yang diorang buat audition dekat KL. So akak tak boleh nak pergi KL. So kawan-kawan semua push lah, pergilah. So ada last dekat Kuantan. So kami drive pergi sana. Tapi artis orang pun tak dapat kan? Memang tak dapat. Itu wayang je. Maksudnya macam nak meramaikan. Sebab masa tu macam tak ramai orang yang participate. So macam tak ramai. Saya pun sebab tu saya tak nak masuk. Sebab yelah kalau saya masuk orang kata nanti kemenangan mudah bagi saya kan. Awak follower berjuta.
Habis Kak, sekarang Kak buat apa? Sekarang ni akak macam-macam akak buat. Kalau in business, akak memang jual perfume. Akak buat perfume sendiri. So kalau siapa sudi nak support business kecil akak ni, memanglah DM. Bau perfume sedap. Jangan risau. Memang padu yapal punya. Akak bantu sendiri. Akak mix sendiri semua. Itu Lady B. Nama brand akak is Lady B. Itu satu. Lepas tu akak ada buat akak jadi agent LG. LG subscribe kalau nak pasang aircon, pasang peti ais semua tu boleh subscribe dengan akak. Macam itulah. Apa lagi? Kalau dalam industri, akak ada buka company. Akak dengan Abang Nine. Kenal kan? Abang Nine. Yang pakai spek tu? Abang Nine Paintballers tu. So kita orang buka company. Kita orang nak macam kind of macam buat recording label lah. So kita nak gunakan apa yang kita ada, bakat yang kita ada. Daripada segi bakat buat lagu, nyanyi and everything. Macam side Abang Nine, dia buat lagu, dia compose lah. Dia compose, apa lagi, dia produce lagu, publish, vocal, itu part dia. Macam part akak, kalau nak buat lagu pula, melody, lirik, semualah dengan dia. And akak lebih kepada bahagian management. Itulah marketing tu semua. So, itu macam-macam dekat dalam ER Entertainment ni. Baru buat lah. Itu dalam entertainment. So, kami tengah proses nak buat first project adalah ni, apa nama? Duet song akak dengan Abang Nine. Tengah dalam proses. Oh, tapi dah ada dah lagunya. Tengah dalam proses sebab hari tu PC Abang Nine rosak. So tergendala lah segala bendanya. Oh, baguslah. Akak banyak kerja. Yelah sebab akak ibu tunggal kan. Apa dia, sorry? Akak ibu tunggal kan? Ya. Kan? Ada 2 cekodok. Abang Nan tak okey? Abang Nan tak okey? Kamu ni soalan apa? Jangan jadi netizen. Ayah, apa? Ya Allah. Arul dari AF juga ke? Asal dia terberhenti kat situ. Salah ingatkan sangkut. Amir Arul jadi singa. Kalaulah dia nak dengan kita. Dia punya follower macam mana pula? Follower kita ikan bilis dia, sister. Tak Kak, sekarang ni Kak, saya bukan tak boleh. Sekarang saya tak ambil lagu ballad. Ada apa? Saya tak ambil lagu ballad. Nak lagu apa? Kita boleh buat. Lagu ballad saya tak ambil sebab saya dah tak boleh nyanyi lagu ballad dah. Why? Tak tahu, dah tak sampai dah. Ada, dia kena teknik, dia ada teknik lah. Hari tu kan. Okay, akak dah lama tak nyanyi. Lama gila lah sebab akak fokus on business tau. So, kita ada audition, close audition for AF Megastar masa Ida Yu menang. Tak semua budak AF kena ambil masa audition tu pun, dipilih tau. So, masa tu akak dah lama gila tak nyanyi. So, akak dah kecut perut dah takut gila kan. Macam, aku ni tak boleh nyanyi dah ni kan. So, akak panggil Annie Zakri masa tu, datang rumah, ajar akak vokal. Dia ajar akak teknik, 2 hari je, dia ajar teknik. Terus akak punya vocal cord boleh buka. Maksudnya macam, macam aku boleh nyanyi macam ni macam gitu. Sekejap je. Cerita dia, kalau kita dah ada base tu, dah ada basic tu, sebenarnya kena belajar teknik je Arul. Kena belajar teknik, tahu cara macam mana nak control kita punya voice. Trust me, senang gila nak nyanyi. Ni Abang Nan ada buka kelas vokal. Kalau Arul nak join, boleh. Berapa kat kelas vokal? Ni Abang Nan? Ada, nanti akak share dengan awak. Dia punya template tu lah, nanti akak share dengan awak. Dia Abang Nine kalau ajar, InsyaAllah boleh. Sebab dia pengalaman dia macam mana pula. Yelah, dia orang lama. Dia pula control voice dia macam mana pula. Akak dengar dia runs kan, dia buat runs, riff and runs kan. Rasa nak cair tak telinga, menangis. Telinga yang menangis. Dia punya runs tu je, ya Allah susah doh. Tapi kalau kita boleh kontrol suara. Apa hal?
Kalau kita boleh kontrol suara kita, kita pun boleh buat benda yang sama. Tapi kena banyak praktis. Akak cair dengan dia punya suara ke? Cair dengan... Suara dek, kamu jangan fitnah. Jangan fitnah. Tak ada. Kita orang buat kerja sama-sama je banyak. Okey lah tu. Okey lah. Tak So payahlah macam akak maksudnya macam borak akak masih terbuka lah. Tak ada siapa-siapa cop lagi akak dalam hidup ni. Faham. Tak apalah, akak pun baru je kan? Awal tahun 2024. 24, 25, 26. Dah 2 tahun dah. Aku menyepi. Baik bosan lah. Yelah. Tapi dalam masa bosan pun macam seronok juga single ni macam kita. Yelah, tapi lama-lama nanti pun ni juga kau sebab anak akak 2 orang kan. Cerita dia zaman sekarang ni akak tak cakap awal. Ni kebanyakannya. Orang dia susah nak terima single mom. Sebenarnya. Saya okey je. Kamu cakap lah kamu okey. Mungkin awak okey kan. Tapi kebanyakannya dia orang susah. Sebab akak pernah tengok orang komen benda-benda ni. Tak nak lah. Anak dah ada 2. Gasak pula aku nak melayan anak dia macam gitu. Ramai tau. Kadang-kadang kan hurt gila feeling akak. Kadang-kadang kawan akak pun cakap macam gitu. Wah hajar kau ni. Yelah, faham ada je. Betul lah tu. Dia ada tak semua orang, tapi kebanyakannya sebab nak jaga seorang single mom ni bukan mudah. Sebab single mom ni dia dah banyak kali terluka. Sebab itulah faham kan kalau siapa nak bercerai, siapa nak bercerai. Kan akak pun tak nak bercerai. Tapi Allah tu dah takdirkan begitu. So kita terluka lah. Kalau bercerai tu terluka lah. Bukan tak kita bercerai je happynya macam gitu kan. So untuk orang nak jaga hati orang yang dah berkecai bukan senang. Sama yang ada anak. Dia lah mak, dia lah bapa. Semua beban atas satu bahu je. Macam itulah. So akak faham susah untuk orang nak accept single mom ni kecuali dia stable gila-gila dan wanita tersebut cantik gila-gila. Kita tengok contoh adalah seks adik. Tapi akak apa pula akak pun cantik. Apa saya tengok itu hari saya tengok wayang akak keluarkan iklan Spritzer pun saya cakap ini Kak Eliza ni. Weh, itu akak nampak tua nak mampus. Dia orang make up akak tua gila. Tak apalah, akak tunggulah nanti ada lah tu. Dan doa-doa lah yang terbaik. Ada. Kalau macam dah susah sangat, akak dah pusing-pusing tak jumpa ke apa ke, tak apa, akak DM je saya. Pongoklah budak ni. Aduh. Macam itulah. Akak tengah menunggu jugalah. Mana tahu ada seks adik 2.0 lah. Kebetulan saya pun boleh. Saya pun okey. Saya pun orang kata tak adalah seks adik. Saya lebih kepada Merepek. Dia apa? Seks segaraga. Yelah tak apalah tu. Ni akak kat mana? Akak kat rumah. Akak duduk KL lah. Dekat akak KL. Ni dekat rumah akak lah. Akak kondom. Budak-budak nak swimming. Dah lama gila dia orang menyidam nak swimming. So akak fikir tak apalah. Jogging. Sebab nampak budak-budak kat sini. So akak dah habis jogging dah pun. Anak kau umur berapa kak? 2 orang tu? Yang seorang dah jam 6, yang seorang dah jam 4. Yang lelaki dah jam 4. Yang perempuan tu kakak dah jam 6 tapi dia orang kecil. Habis susah lah kak. Macam akak nak hantar dia orang sekolah, lepas tu ambil balik sekolah. Hari-hari macam gitulah. Tak ada bas ke? Tak ada bas? Apa dia? Tak ada bas ke? Bas ke van ke? Akak takut. Akak fobia. Akak hantar sendiri. Akak hantar, akak ambil? Hari-hari pergi sekolah. Bangun, subuh, settle. Budak-budak mandi dah pandai mandi sendiri. Akak ayah baju dah. Hantar pergi sekolah. Patah balik. Tapi kadang-kadang akak selalu hantar sekolah dan akak jogging. Dekat area situ lah. So dah jogging-jogging balik rumah. Relax kejap, lipat baju, so whatever. Kerja-kerja mak-mak lah kan. Lepas tu masak ke apa yang patut. Lepas tu ambil balik diorang balik sekolah. Rutin harian tu ni lah. Ambil balik sekolah. Lepas tu diorang balik rumah. Diorang makan, nak mandi, dah nak tidur semua. Tapi kadang-kadang diorang pergi dekat. Kebetulan rumah ada 2 orang member kat sini.
member lama yang dia orang boleh tolong tengokkan anak. Alhamdulillah. So kadang-kadang bila dia orang naiklah sendiri macam gitu kan. So akak keluar, akak buat kerja lah tu yang ada tengok orang ada nampak akak live dengan Abang Nan ke. Seperti tu kita orang menjual perfume. Sambil-sambil santai-santai. Zaman sekarang kan nak santai-santai jual-jual perfume apa semua tu kan. So kita orang jual perfume lepak-lepak sambil. Begitulah. Kak, kejap. Akak yang nyanyi lagu Suasana Hari Raya Itu kakak. Itu kakak akak, Elina. Itu kakak dia lah, geng. Ya, itu kakak. Yang Kak Eliza kampung Kuala Kangsar dari mana? Saya Kuala Kangsar Candan. Tak ada. Oh tak, kalau contoh akak dah hantar anak, contohlah nak time nak ambil tu akak busy ke apa ke kan. Aku dah agak dah jawapan dia. Ya? Sanggup ke? Sekejap, sebelum tu nak tahu umur Arul berapa? Dia dah petanda ni kan. Kalau dia tanya umur ni maksudnya dia dah hampir dia step yang pertama. Kalau dia tanya umur ni dia step yang pertama. Saya 31. 30. Masya Allah mudanya. Akak berapa kak? Teka. 36. Wow. Mudanya. Takkan 40. Akak 40 ke? 42. Orang komen kat sini betul 42. Weh, sebab 11 tahun tu. Tu sebab Kak kena tanya orang umur berapa. Oh, akak dah 42. Ya, sebab itulah Kak cakap siapalah nak kat aku ni dek oi. Dah tua dah kerepot. 42 dah. Tak, sebab akak nampak muda. InsyaAllah, Alhamdulillah. Dengan kuasa Allah, Abang Munir fan bola cakap. Mungkin sebab akak ni akak aktif. Nampak macam akak aktif, banyak bercakap, aktif. Akak suka ketawa kot. Ataupun Kebetulan. Kalau akak suka yang ketawa, yang kelakarnya ada dekat sini. Akak memang suka berkawan dengan orang kelakar-kelakar. Kebetulan. Akak selalu stres dengan kehidupan, dugaan. So akak nak happy je. Ada. Yelah, tak apalah tu nanti. Kan saya cakap, kalau dah pusing-pusing tak jumpa juga, DM je saya. Kalau dah pusing-pusing ni tak jumpa ke apa, akan DM saya, okey je. Dah fikir habis dah. Dah fikir habis dah. Okey, siapa pula tak nak AF kot. Banyak. Takkan dia tak ada kenal Eliza ni. Ada je Zaf. Ada je orang tak kenal saya. Memang orang 40 sekarang nampak muda. Ya katanya. Masya Allah. Okey, tak apa. Ni akak duduk tu lah. Dekat yang akak cakap kat saya dulu tu. Dekat sini je lah. Oh, tak pindah-pindah lah. Tak, memang kat sini je. Nak pindah kena guna duit lagi. Macam banyaknya duit zaman sekarang ni. Duit. Usir lah. Ajar Kak macam mana nak jadi macam kamu ni. Nak jadi influencer yang macam view tinggi. Orang panggil buat itu, buat ini. Ajar. Saya akak kena faham. Saya kalau nak ajar kena berdepan. Boleh. Nanti kita jumpa. Tak payah. Mata tak payah. Mata tu tak payah macam tu. Budak ni. Boleh. Kita lebih kepada nak fikir pasal nak cari rezeki lah kan. Oh, cari rezeki. Bukan cari pasangan hidup bukan Tu Kak cakap fikir habis lah kan Kak cakap tadi. Susah untuk orang lelaki nak terima single mom ni. Dengan orang lain. Faham. Tak adalah. Gurauannya lain, geng. Saya kan... Kita gurau je. Saya follow Kak Liza ni lama dah, geng. Ya ke? Kakak follow awak dulu ke? Yelah, Kak follow saya dulu lah. Saya Dia nak corner. Oh, thank you. Dia nak corner tak boleh tau. Sebab saya ni orangnya jujur. Tak maaf lah. Yelah, dia follow aku kan dah lama, geng. Lepas tu aku scroll TikTok, aku berperasan. Dia tengah live. Lepas tu aku masuk lah. Lepas tu kenapa? Kenapa dia kenal aku? So aku tengok, bodoh, dia follow aku siap. Apa? Kita follow dia dulu tau. Sebab akak follow saya zaman-zaman yang saya tengah peak dulu kan. Sekarang tak ke?
Sekarang dah kurang sikit. Dulu kan paling peak. Zaman saya yang so masa tu kan ramai follow, so saya tak perasan. Kali ni buat kawan baru lagi. Okey. Sekejap. Seimbas sekali saja. Dah bye. Dah bye. Dia ni kecil je. Kecil je. Dah jam 6 ni tau. Okey. Tak apa. Dah jam 6. Kecil je. Nanti papa ambil Boleh. Nanti DM. Awak check DM tak? Saya cek nanti kita bawa tepi kak. Nanti kita jumpa lah. Mana tahu ada boleh plan-plan projek ke apa kan. Boleh. Confirm mamak, confirm. Okey kak, saya pun nak tidur ni, saya baru sampai. Sampai dari mana? Dari kampung. Kampung mana? Segamat. Segamar. Johor ni. Saya gerak tadi pukul, saya tak tidur lagi. Saya gerak pukul 4 pagi sampai sini pukul 6. Masya Allah. Gila tidur. Rest. Nanti apa-apa angkat DM je saya. Boleh. Beres. Okey kak, Nanti bye-bye. kalau akak tak boleh nak ambil anak, nanti akak DM awak. Boleh. Saya hantar ambil anak, hantar kat rumah tu. Okay. Bye. Thank you Bye, lah. Kak. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye semua. Wassalam. Kat mana weh? Kat rumah. Buat apa weh? Baring. Kenapa baring weh? Pergi mana ni? Negeri paling bahagia weh. Terengganu. Yeah. Kau buat apa kat Terengganu? Proud to be Terengganu. Balik kampung tu. Kau balik kampung ke? Kau ada kampung? Arun nak weh Arun. Nak weh tak? Jap. Ui. Siapa? Siapa? Cousin Ryan. Tapi kau kena mengena sikit dengan Ryan kalau kau nak dia. Kau Alah, memang akan ada saudara mara lah. Tak adalah, cousin jauh. Tak jumpa pun tak apa. Tak jumpa Mana tak? Kan dia dah adjust lah. Nanti kau tengok konten aku dah lagi promote. Kan dia dah adjust? Kan dia dah adjust lah. Dapat ke tak? Dia dalam fasa pemilihan lagi. Kalau Arun nak aku lepas kat Arun luar. Sebab Arun kan dah tua. Macam Tak apalah. Bukanlah. Tak apa. Sebab kalau kau kata Kanda dah try. Kalau contoh Kanda try dia, aku try dia. Tak logik lah kalau dia pilih aku. Mesti dia pilih Kanda. Dia pun tak nak Kanda masalahnya. Dia tengah pemilihan lagi. Kalau no choice memang dia ambil Kanda je lah. Tapi dia orang mana? Orang mana? Terengganu. Saya Beng. Aku takut tunjuk dia kena restrict like aku. Apa? Yelah, nak kereta kan? Tapi nanti mu bagi tahu kawan baikmu. Nanti mu bagi tahu kawan baikmu. Masalah kau serius ke dengan dia? Sebab dengar-dengar cerita kan dia pun dengan Tika sekarang ni. Kan dia dah caras lah kau punya wek. Aku kata dah kena restrict lah aku. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kena restrict Donisa? Dangerous activity and challenge. Anjay. Tak payahlah. Kalau susah-susah sangat kau end live. Lepas tu kau nanti kau DM aku nombor dia je. Memang dangerous end live. Tapi jangan lag. Aku lag nanti yang I understand there is Aduh. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.